Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tanda analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. Dan selamat tahun baru untuk semua. So ini 1 hari bulan 1 tahun 2026. So tahun baru untuk tahun ni 2026 expectation adalah all time high untuk Bitcoin. Kita pun dah dapat itu. Dan expectation tahun ni juga adalah 2026 adalah tahun expectation bottom untuk Bitcoin. Dan kita akan tengokkan nanti 4 year circle untuk Bitcoin untuk pagi ni. Kemudian saya akan tunjukkan juga beberapa kuartal stock US market. Anda boleh request di ruangan komen bawah kalau siapa nak start dengan US market. Dan tu ada 2 ETF lah yang Zul nak tengok. Dan ETF ni ETF yang consider patuh syariah lah. Nanti Zul akan tunjukkan. So tanpa masa, ini adalah coin market cap. So secara total marketnya kita ada drop sikit semalam 0.57 iaitu 2.97 trilion. Kemudian harga semasa Bitcoin berada $87,586 iaitu drop 0.87%. So tak ada berlaku sebuah perubahan. Hampir dah 2 minggu kita kat sini dah Zul. Tempoh 24 hours ada yang melakukan meme coin story Chiliz naik balik. Dah lama tak tengok Chiliz naik 7%, 8% untuk story Memco 8%. So tanpa masa let's go kita pergi ke chart. So untuk di Bitcoin, so pergerakan Bitcoin masih lagi sama dan macam juga akan tidak mengejutkan untuk Bitcoin buat pump sampai area dalam kawasan below 100 ni dalam bear flag ni. So kalau price Bitcoin sampai ke 96,000 pun masih lagi bearish dan tiada kuartal boleh hanya kuartal pergerakan normal. Tapi berdasarkan daily chart kita tengok untuk naik ke rally tak ada volume lah. Kita tengok punya RSI kita below 50, stock RSI kita berada overbought. Dia lebih kepada momentum nak drop lah. Kalau kita tengok ni RSI dia dead cross saja dan stock RSI dia cross. So ada possible kita ada drop ke balik, expect kita boleh drop balik dalam drop bawah ni. So tapi tak mengejutkan lah, price boleh bergerak naik macam ni, something macam ni. So masih lagi monitor. So 4 hours per candle kita tengok ada sedikit bullish, iaitu kalau berlaku golden cross kat sini, cross above 50, stock RSI dia return balik, ada momentum. Tapi juga lah momentum tu pun kalau ada naik pun tak jauh mana lah. Kalau ikutkan berdasar ni sama ada kita boleh naik at least sedikit dalam kawasan 94, 96 paling tinggi pun kalau ikutkan hari ni lah. Hari ni 1 hari bulan, habis 1 hari bulan untuk hari ni kita boleh expect boleh sampai dalam 95,000. Itu pun kalau ada berlaku kenaikan, itu perlu ada news lah. Tapi menunjukkan kalau naik pun ialah sekadar naik untuk bear flag kita dan expected masih tunggu bawah. So untuk pergerakan di Bitcoin ni ada potential untuk pump. So macam je cakapkan, nak bump kat sini boleh berlaku, tapi kalau ikutkan tiada sebarang signal bullish yang menunjukkan akan ada bounce untuk di Bitcoin. Contohnya kita tengok dekat sini yang lepas kita ada, at least kita dapat RSI kita touch oversold below 30 dan RSI dekat sini pun touch juga below 30 tu sama. Kemudian apa kita dapat? Kita dapat kat sini price buat lower low. Right, price buat lower low, RSI buat higher low. Sama juga dekat tempat-tempat yang lain sebelum pump. Kat sini pun sama, kat sini pun sama juga, kat sini pun pertama juga. So setiap berlaku huge pump all time high baru tu kita dapat macam tu. So untuk mengatakan untuk tahun ni ada tak kita akan buat all time high baru, so tak rasa dapat. Sebab apa? Tiada sebarang gerakan bullish. Contoh kat sini kita tengok, tu clearkan dulu. So kita tengok adalah RSI kita buat below 30. Okay, cantik sampai keluar signal merah tu dah. Okay, tu consider memang betul-betul oversold lah, kita bottom. Dan alhamdulillah dapat bounce. Tapi bounce tu price tak drop lagi untuk buat lower low di price dan high low dia. RSI buat high low tapi price pun buat high low juga. Itu bermakna continuous apa? Continuous pergerakan yang sedang dibuat, iaitu pergerakan apa? Pergerakan ini daripada all time high, drop sini, sideways dan drop. Sebab tu guys, signal kita 73. So expectation kan untuk price drop ke kawasan 73 dan kita dapat lower low di price dan high low di RSI. Sekiranya itu berlaku, mungkinlah awal Januari ke tahun ni bulan ni mungkin kita akan ada nampak macam ni. So mungkin ada drop, mungkin naik. Dan naik tu pun masih lagi expectation kita boleh naik sampai 100 dalam below 120.
Kenapa 120? Kita expected last high, last low. So andaikan Bitcoin drop sampai 73,000, iaitu all time high kita 126, swing high to swing low kita akan dapat dalam plus minus 73,000, dan kita akan dapat resistance kita plus minus dalam kawasan maksimum 115 dan 106. So expectation Bitcoin boleh naik sampai ke kawasan ni sekiranya kita dapat signal bullish dekat kawasan ni. Buat masa ni tiada sebarang signal bullish, tu tak rasakan sebarang ada peningkatan yang tinggi, kecuali dalam bear flat ni lah, dalam below 196, itu boleh. Tapi masih lagi kalau naik tu pun tu tetap bearish dalam market. So sekiranya kita dapat bullish signal kat kawasan ni dan naik sampai kawasan ni, adakah price akan buat all time high baru? Ada kalau macam juga kalau ada news apa macam ni mungkin, tapi berdasarkan ni sama ada kalau dah dapat signal bullish kat sini, kemungkinan untuk naik itu pun mungkin tinggi. Macam juga kan, so ready bila-bila masa saja untuk masuk balik dalam Bitcoin sekiranya Bitcoin dapat lower low di price, high low di RSI ni, iaitu 73. Sebab tu nantikan, sebab tu ada dana lagi dari yang USD yang tu masih lagi holding untuk standby saja. Bila-bila masa saja tu akan masuk balik Bitcoin sekiranya dapat signal bullish tu. So kalau dapat signal bullish ni mungkin kita dapat bound, dan sekiranya seperti mana yang ramai mengatakan this time is different ke apa, mungkin dah boleh berlaku macam tu. So tak menidakkan berlaku, tapi nak berlaku tu tipis berdasarkan kawasan ni. Tapi sekiranya price Bitcoin tak buat lower low di price still lagi buat high low, dan RSI buat high low, dan price terus naik breakout ini dan breakout ni sampai ke kawasan ni. So itu adalah positif bagi tu. Positif kita akan dapat last high, last low, kita resistance dan huge rejection nanti. Kita akan dapat RSI overbought, stop RSI overbought, dan kita dapat resistance dan huge rejection kat sini berlaku. Dan apa yang berlaku, dia akan create, dia akan trigger tu punya head and shoulder yang tu mentionkan sebelum ni. Kat mana head shoulder tu? Kalau ikutkan tu tengok sini kot. Okey, sini. Dia akan trigger something macam ni. So kita bounce tanpa bullish signal. So expected sampai kawasan ni, drop balik. So mungkin dalam awal-awal tahun 26 ni mungkin kita akan naik. Sekejap, kenapa dia tak berubah 26? Sekejap lah tu. Just sikit. Sebab ini dah 1 bulan supposedly. Oh, kita ada candle. Lupa. Sekejap. Delete saja yang ini, kita letak baru. $26 dan kita lock. Tu yang ni, tu expectation macam ni lah, something macam ni. Sini dah 20-26 kita expect ni. So kalau ada berlaku pun awal mungkin dalam bulan ni, bulan 1 ni tengah tu sampai kawasan ni, andai kata pump itu berlaku tanpa sebarang signal bullish kawasan ni, maka dengan itu Zul rasa ialah positif untuk price buat macam ni, head and shoulder. Dan head shoulder ni price ni akan jatuh ke mana? Yang ini, point of breakout adalah yang ni, head to head ke bottom dia ni. So expected price nanti sampai mana. Dan kalau ikutkan kat sini, so ada sedikit technical analysis, garisan purple kita berada di kawasan 50. Dan 50 ni apa? Ini adalah kawasan resistance sebelum ni, iaitu resistance masa tahun lepas dah, tak circle lagi, tahap 2001 60. Kita naik sampai kawasan ni, breakout buat all time high baru masa tahun 2024 73. Kan kita sideways buat bullish pendant kat sini, satu breakout yang penting above resistance, dan kita naik. So now ini adalah sebagai resistance currently adalah bertukar sebagai huge support untuk kita. So expectation Bitcoin dalam 57,000 ke 50,000 adalah major support, ataupun kita boleh jangkakan juga possible bottom adalah di kawasan itu. Sama ada kita akan di kawasan ni dan drop sikit lagi ke bawah pun boleh. Dan sekejap kita break juga below 50, seperti mana kita break 73, break 50 kita boleh touch balik ke kawasan 30. So mana dalam kawasan ni 30, dan itu adalah dia punya target bottom juga. Ini adalah dia punya chart for your circle. So tak adalah conteng sangat. So dia hanya letak ini saja, head and shoulder saja dekat kawasan ni yang kita monitor. So baik untuk di chart untuk di Bitcoin.
Sebelum tu kita akan pergi ke BTC1, iaitu kita nak tengok bearish gap kita. So kita ada bearish gap di kawasan 48,000. Ini tu delete dulu. Okey, kita ada bearish gap. So antara bearish gap yang belum kita close adalah di kawasan 48,000 plus minus dalam 50,000 lah yang ni. Kita ada bearish gap ni yang tak ada satu candle pun datang retest lagi. So berdasarkan head and shoulder ni, kita ada target almost sampai 50,000. 50,000 dalam kawasan ni lah. So it's a break sikit below dalam 48. So itu bermakna kita break 50 macam cakap tadi. So ini bermakna kita 48 dan 48 ni adalah dah break below 50 dan expectation kita boleh drop ke next kita punya bearish gap yang belum close, iaitu antara 21 ke 20 dalam kawasan ni. So ini adalah Zul punya main target untuk tahun ni ataupun hujung tahun 2026 ni, untuk kita bottom sama ada di kawasan near tu 50,000 ataupun near tu 20,000, ataupun mungkin kalau target taklah sampai 20 sangat. Zul expect kalau dah below 30 pun tu dah trigger untuk buy balik. Nanti kita akan tengokkan di chart, di mana kita akan tengok mostly ke di weekly dan juga di daily. Contoh kita tengok di weekly. Ini adalah chart weekly untuk di Bitcoin. Weekly Bitcoin masa bottom kita tahun 21 yang ni, apa kita dapat? Iaitu RSI kita below 30 dan apa kita dapat? Lower low di price, high low di RSI. So ini adalah antara signal yang kita dapat. So expectation searching yang kita dapat juga ni antara signal yang kita nak tengok lah, iaitu RSI di weekly berada oversold dan kemungkinan akan buat high low price dan expected price buat lower low. So kalau kita ikutkan sini, untuk price net drop ke kawasan 50, so possible kita ke drop ke kawasan 50 akan meletakkan RSI kita oversold, dan bila ada sideway dan berlaku sikit dip ke kawasan maybe tak sampai 20, mungkin dalam 30 saja ataupun near 20 sampai garisan purple ni. So expectation price buat lower low di price, high low di RSI. Masa itu adalah bagi Zul ialah signal untuk kita buy sebanyak boleh untuk Bitcoin. Dan doakan Zul untuk dapat balik kuartal dana Zul untuk 100,000. Zul akan kuartal cuba cari balik dana Zul. Zul ada dah separuh dana tu. Dia Zul pun cari separuh dana untuk invest balik untuk di Bitcoin 100,000 ringgit untuk di Bitcoin sahaja. So itu adalah analisis untuk Bitcoin ni. Alhamdulillah ni banyak juga nak tengok kan, untuk lebih kepada long term. Kalau tengok pada short term memang Zul memang boring lah. Kalau tengok pada short term, kadang daily saja memang dia cakap tiada sebarang movement, tak buat analisis apa. So kan ni Zul lebih kepada long term. So kita akan delete dulu apa yang cat-cat yang ada kat atas ni. Yang ni 30, yang ni biar ni adalah sebagai Zul remark ni. Sebab apa? Expectation tu nak sebagai penanda permulaan bearish. Kemudian yang lain-lain biarkan ni, cat-cat yang lain, yang ni biar 21%. Ok, so itu adalah analisis untuk di Bitcoin. So back untuk sikit di saham ataupun US stock market. So Zul ada dah create, Zul dah buat Momo, Zul dah buat juga kuartal Webull. Cumanya Webull ni belum lagi Zul dapat dia punya approval account. Dia masih 3 hari waktu kerja, lambat juga nak approve Webull. So ingat Webull dengan Momo ni, Webull jauh ke belakang sikit sebab Webull baru sahaja buat Webull Malaysia. Macam anda tahu, mana-mana exchanger yang nak berurus niaga dengan rakyat Malaysia perlulah mendapatkan SC. So Momo dah dapat awal. Kita ada juga yang macam Luno, kita dah dapat SC. Haka ke Hatta, ataupun untuk Bitcoin pun, untuk kripto dapat kripto ni kita dua lah yang approve dekat Malaysia ni, Luno dengan Hatta ke Haka, Hatta tak salah. Kemudian kalau untuk worldwide ni, stock Malaysia, US stock apa semua, kita ada yang first lah, kita ada Momo. Kemudian dulu kita ada Webull global je dulu. Sebab tu Webull global dulu adalah Webull yang tak boleh nak deposit straight macam sekarang ni. Webull dah dapat Webull Malaysia, so dia masih dalam baru lah. So dia punya app pun masih kata account tu belum ada lagi, dalam review lagi, kata belum approve lagi. Dapat pun dia akan dapat account lah. So untuk ini, kemudian kita dapat juga kata Stash Away, tapi Stash Away tu sudah pakai, sudah buat sikit. Memang Zul rasa memang Zul akan lebih kepada Momo ataupun Webull. Webull saya tengok kan approve nanti Zul akan tengok dia app, dia punya lebih lah market. Zul lebih suka setup di Webull, maknanya dia lebih, sebab Webull global. Dulu Zul biasa pakai Webull global.
So tapi kalau ikutkan sekarang lebih pada Momo, dah banyak buat review pasal Momo. So mungkin akan Momo jugalah Zul kan. So antara di chart ni apa yang Zul nak tengok kan adalah ini adalah antara watchlist yang Zul dah masuk kan, iaitu Zul ada TDL ni, TDL ZF, ETF ada 2, iaitu 1 dan ni 2. So yang ni adalah dia punya short key dia adalah, yang ni adalah SPUS ataupun SPUSS. Apa tu SPUS? So kalau anda nak invest mana-mana stok SP500 dekat US tu, kita sebagai yang kita Muslim, kita pakai SPUS lah. So apa ini adalah short term ni, SP lah. Sama je seperti S&P 500 tu. Dia SPUS ni, sekejap tu bagi tu punya. Okay. Ni kalau kita tengok kat ni kita ada SP500. Macam mana SP500? Okay, ni candle SP500 ni kalau ikutkan keseluruhan 500 syarikat di US tu yang kita nak invest tu, dia dah termasuk dah yang syarikat-syarikat yang tak halal lah. Tu tak patuh syariah. So kalau ikutkan kita nak invest, kita boleh invest dekat, kita boleh invest dekat semua syarikat yang ada dalam SP500 tu. So ingat 500 tu mewakili 500 company besar yang berada dalam US. So apa dulu adalah aku kata semua-semua tu ada macam Oracle, Microsoft, Tesla, apa saja yang main company yang nama besar tu ataupun sekecil-kecil nama yang 500 tu adalah consider anda boleh dengar lah dalam SP500 tu. SPUS ni adalah consider macam kita semua syarikat yang patut syariah dan syarikat yang tak patut syariah dia buang. Tak ada dalam tu. So inilah SPUS. So siapa yang nak invest, ini adalah tu punya aspek ni. Dan satu lagi kita ada halal, HALLL, sama juga tapi ini lebih dia bawah Wahid lah. Wahid invest tu ataupun invest di bawah halal ni, bawah Wahid. Sama juga aku kata invest dalam company SP500. Kalau SPUS tadi ke semua syarikat tu kecuali syarikat yang tak patut syariah dibuang dalam list, mana tak cukup lah 500. Sama juga halal. So ini adalah antara dua ETF ni. ETF ni kalau anda invest dalam ETF per ni, meaning kita masuk saja, nanti dia akan bagilah portfolio kita. Contoh dulu tu nanti ada satu app nak sharekan, kalau tu buka phone macam mana nak share dalam ni, nanti tu cari dulu, lupa dah app tu. So kalau sebab tu dah pakai Stashaway tu, sudah ada lah halal tu apa semua tu. Dan dah cuba sikit tu invest, dia boleh invest serendah RM10 saja dekat Stashaway tu. Sudah try satu-satu dan dapat lah. Alhamdulillah dapat sikit ilmu kawasan tu. So next untuk kita akan lebih besar lah. So untuk makluman anda, untuk US stock market Zul tak invest lagi. Zul akan hanya sekadar test dia punya feature dulu apa semua ni. Nanti bila dah ready ni baru akan buy. So untuk buat masa ni Zul tak apalah. Contoh kita akan tengok, anda boleh tak request untuk review tahun ni, tahun 2026. Kita akan one step untuk punya channel ni, iaitu kita akan review juga stock US market. So contoh kita nak tengok adalah SPUS tadi, SPUS first. Okay, yang ni anda kan nama pun dah tengok dah, Fund S&P 500 Syarah Industri Explore SCF. Tu ETF yang ni lah. So nak tengok mana-mana boleh, rasa kita akan tengok ni lah. So ini adalah daily dia. So nampak ni macam mana fund dia. Ni fund manager lah. Fund manager kalau invest. Price kalau ikutkan, kalau nak masuk sekarang SPUS ni tak cantik lah. Sebab apa? Macam juga akan at least kita nak RSI kita below 30. So RSI kat sini below 30. Iaitu next kita tengok balik, kita review balik yang lama-lama. So ni oversold, ni touch. Consider tu pun menghampiri touch. Tapi kalau yang betul-betul oversold below 30, yang ini dan ini. So kita ada masa tahun tahun 2020 kat sini harga je. Kemudian kita dapat masa tahun 22 awal tahun 22 consider hujung satu. So ini masih very sikit. Consider walaupun drop ni, consider masih lagi good buy untuk long term. Yang ini kemudian dekat sini. So dua position ni adalah mesti dah issue drop, kita naik.
Hue drop. Kemudian apa ni kita naik balik. Okey, kat sini pump. So kat sini pump. So berdasarkan ini, daripada 1, 2, 3, 4, 5, 3 position adalah win. Minim 4 position. 4 position adalah win. Minim 4/5 pergerakan yang berlaku adalah good positive. So ini kalau kita masuk setiap kali RSI kita oversold, itu mana kita win adalah 90% lah. Plus mana kita boleh kita win, kita punya position adalah 90%. Hanya satu position ni saja yang kita lost. So consider bagi Zul, untuk Zul masuk dalam sepatu jaga, Zul tak masuk lagi saham stock US. Zul hanya monitor saja. Zul akan start charting sikit-sikit. So pagi ni Zul akan start Spurs dulu. So apa yang kita tengok sini adalah kita nak tunggu RSI. So RSI di Spurs ni ataupun masih lagi ni. So kita nak tengok drop. So kalau dapat drop, tak kisahlah harga kat mana, tak kisah. Janji kita nak RSI oversold. Kemudian kalau tengok nak lagi sharp, kita tengok weekly. Contoh tadi kita dapat yang ni, kalau drop 2 remark ni nanti dapat tak kat weekly. Kita akan remark yang ni. Satu, dua, tiga. Oh, kalau zoom in 3 je maknanya. 1, 2, okay, so lupa, 4, 5. So pergi ke weekly. So kalau kat weekly kita ada 2 saja, ataupun yang paling latest yang ni, ini betul-betul oversold below 30, dan ini adalah masa yang ni. So kalau ikutkan kita combinekan dengan daily tadi, kita ada masa Mei 22 dan juga March 2025, iaitu yang mana kita kat sini lah, nampak? Itu double kat sini. So kita beli dekat sini dan kat sini. So ini kita boleh, masa drop kat sini mungkinlah kita masuk juga sikit. Drop tak masalah. Dalam masa tahun kita beli lagi pada naik. So untuk long term. So itu bermakna kalau kita combine dengan daily, weekly, so kita akan buy lebih sharp lah. So at least untuk weekly yang ni adalah tahun 2022, ini adalah tahun 25. Maknanya 4 tahun juga lah. 22, 23, 24, 25. So admin dalam 4 tahun juga dalam cycle. Ini adalah tahun 20, 21, 22, 3 tahun. Almost 3 tahun juga. 20, 21, 22, 2 tahun. So admin dalam 2 ke 3 tahun kita akan dapatlah setup tu. So untuk ini dah ikutkan ni dah tahun 2025. So 6 kemungkinan sama juga macam 4 years ke Bitcoin. Bitcoin adalah expect dalam 26, 27. Kemudian kita akan dapat drop kawasan ni dan RSI kita drop oversold. So sekiranya weekly kita pun berada oversold, baru tu akan jump in masuk. So buat masa ni adalah masa terbaik untuk kita kumpul modal dulu. So tengok-tengok market kumpul modal. So sama juga Bitcoin. So Zul tak akan invest mana-mana stok US market lagi ataupun dalam mana-mana crypto. Currently Zul hanya mode kepada saving. Kemudian adalah mode untuk monitor saja. Kita akan alert bila RSI kita akan masuk. Itu adalah Zul lebih kepada long term. Zul bukan daily trader ke apa semua, tak. Zul lebih kepada long term. Dan Zul banyak lagi yang Zul nak kaji US market ni, yang dividen apa semua tu. Zul Spurs ni tak pasti dah bagi dividen tak. Zul ada bagi dividen, nanti Zul akan tengokkan. So itu adalah analisis untuk pagi ni. Sikit aku kata pengenalan untuk kita punya fokus untuk tahun baru ni, tahun 26, iaitu expectation bottom untuk di Bitcoin, kemudian US market, dan juga aku kata exchanger yang Zul akan pakai lah. So ini kita akan pakai Momo, mostly pada Momo Zul akan ambil, tapi Zul akan cuba juga pakai dekat Webull. So ini Zul tengok mana yang mudah ETF. Kalau dekat sini kita tengok Timur, okay, Webull ni Zul tak, nanti Zul akan tengok balik. Search view stock, dia punya tu lain sikit. Dekat Momo bersama. Tapi kalau ikutkan dah, kalau siapa yang biasa pakai phone, Zul akan biasa pakai phone lah. So nanti Zul akan download satu app yang boleh linkkan Zul punya phone dengan desktop. So bila Zul buat review nanti, anda boleh tengok apa yang Zul tengok kat phone, anda boleh tengok dekat punya desktop. Macam Zul buat dulu awal-awal dulu. Sebab apa, kalau ikutkan app Momo dengan app Webull ni, contoh Momo ni, app desktop dia adalah ke belakang sikit. Dia punya interface tu tak mesra alam, tak mesra pengguna sikit. Tapi dia lebih mesra, dia lebih fokus kepada di app, di phone. Sebab apa, phone ni lebih semua orang phone. PC ni tak semua orang ada. PC ni kita tak boleh usung mengata lah. Tapi phone ni kita boleh usung mata. So ini bawa mata lah. So ini untuk app dia di phone adalah lebih mesra pengguna lah. So nanti Zul akan
Sebab tu tengok kalau dekat app ni nak tengok anda masuk akan macam macam lain sangat kan. Dia lain. Dia lebih kepada nak buy, sell untuk lebih detail tu. Kalau untuk trader tu mungkin sesuai lah. Tapi kalau untuk kita investor dulu pakai default saja. Okay, so rasa itu saja untuk pagi ni. Kalau di ruangan komen lupa nak tengok dalam komen. Rasa tak ada yang okay, chat Spreezer please. Okay, sekejap. First dividend 4 kali setahun. Colgate nanti kita tengok macam mana, macam dia akan Zo yang mana patron cerita tu dia akan invest, tapi Zo akan tengok dalam Spurs tu mana ada yang cakap Zo akan invest lah. So betul Spreezer chat Spreezer saya US market lah. Spreezer kalau boleh anda bagi dia punya ya ni rasanya lah kalau film dia weekly, daily, menghampiri lah, menggarik oversold. Macam lah kalau dapat oversold memang cantik lah. First kali kita tengok oversold dulu. Kalau nak tengok lebih detail tu Spreezer 2.6. So kalau ikutkan harga dalam ni RM3 ni Malaysia punya. Beras Spreezer kan macam RM3 ni consider kawasan untuk anda dah kalau ada easy market lah itu ni, kawasan 3 ni. Sebab apa kita overbought ni, iaitu kalau kita tengok kat sini signal pun dah signal rejection, iaitu high the price, high low di RSI. Ini adalah bearish engulfing. So price dah start jatuh dan kita break yang ni. So bila jatuh ni, next dia kat sini daily tak ada support yang terdekat adalah di kawasan $2. So siapa yang harga dekat kawasan ni untuk anda jual tu boleh. Dan kalau nak anda boleh jual dulu market, kemudian kalau anda nak monitor untuk next buy, anda boleh consider tengok daily ni yang ni. So oversold dia tak dapat lah oversold yang ni, tapi almost near saja. So yang ni pun huge pump juga. So ada pun simbol boleh pump balik kat kawasan ni. So apa yang nak tengok adalah sama ada anda letak kuarter satu trend line. Okay, kat 4 hours kita nampak sikit lah, kita letak sini. So ini adalah last line untuk Spreezer ni lah bagi Zul. Sekiranya price drop juga below RM2.50, baru nak sebut dolar betul. MYX ni dolar, ringgit. RM2.50, kalau drop juga 2.50%, so be ready untuk dia drop ke $2. So kalau anda tak jual lagi, nak hold lagi, nak naik lagi ni, dengar, okay, anda boleh hold bagi Zul lah. Kalau technical, anda boleh hold selagi mana price $2.50. Dan kalau kita dapat, kalau Spreezer ni boleh berlaku bullish engulfing, iaitu golden cross kat sini, masuk balik ke above 50, stop loss saya pun start naik. So possible dia akan boleh trigger something macam ni, bullish pennant. So kalau Zul, apa tindakan yang Zul akan buat, Zul ada mungkin Zul dah beli, Zul dah beli bawah ni sampai atas ni, apa yang Zul buat, mungkin Zul akan secure modal, mungkin Zul akan keluarkan modal, profit tu Zul akan tinggalkan, kemudian akan tengok yang ni, potential yang ni. Dan sekiranya price tu drop below 2.5, Zul akan exit semua position dan Zul akan tunggu lain lah. Zul tunggu apa? Zul tunggu sampailah RSI tu oversold. Mungkin dia akan drop sampai RM2. Nak sebut $2 pula. Something macam tu lah. So itulah sedikit analisis untuk Spreezer. So kalau membership request macam ni, Zul akan buat lah. Tak kisah anda nak stock ke US market ke apa ke. Itu di Malaysia, Spreezer Malaysia. Tak kisah tu. Spreezer Berhad Malaysia. So macam juga kan, anda boleh request mostly untuk start tahun ni, kita boleh anda boleh request untuk chat untuk mana-mana, kalau mostly membership lah yang ada membership macam ni. So mostly siapa yang nak request apa saja saham yang anda invest, anda nak tengokkan, Zul boleh buat lah. Tak semestinya kripto saja, memang Zul plan pun untuk di stock US dan kata saham juga. Okay, so itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.